Phone ni belum launch lagi tapi pemain Spain dah guna dulu. Spain berjaya menjuarai Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Argentina dengan jaringan 1-0. Tapi selepas tamat perlawanan, ada satu benda yang lebih menarik perhatian netizen daripada trofi. Dalam sambutan kemenangan, pemain Spain, Eric Garcia dilihat memegang sebuah telefon yang dipercayai Honor Robot Phone. Masalahnya, phone ini belum lagi dilancarkan secara rasmi di pasaran global. Buat masa ini, ia hanya dibuka untuk pre-order di China. Kalau ikut spek yang terbongkar, Honor Robot Phone bakal hadir dengan skrin 6.3 hingga 6.4 inci. Menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan bateri sekitar 6000 mAh. Bahagian kamera pula memang ganas. Kamera utama 200 megapiksel dengan teknologi 4D Gimbal Stabilization, kamera ultra lebar 50 megapiksel dan kamera periskop telefoto 200 megapiksel. Honor dijangka melancarkan robot phone ini untuk pasaran global pada bulan Ogos. Kalau semua spek ini menjadi kenyataan, adakah ini bakal menjadi phone flagship Android paling padu untuk tahun ini? Korang pula macam mana? Berminat nak tengok phone ni masuk Malaysia? Cuba komen.